Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW menggambarkan Nabi Yusuf ni ibaratnya diberikan separuh kecantikan bulan purnama. Kalau kita tengok bulan purnama tu dah cantik dah, tapi separuh kecantikannya diberikan kepada Nabi Yusuf. Bulan yang penuh, bukan bulan separuh, bulan yang penuh. Kalau Nabi Yusuf diibaratkan seperti mana bulan, maka Nabi Muhammad diibaratkan seperti mana matahari, lagi cantik daripada bulan. Ya, kalau Nabi Yusuf ni, dia punya cantiknya, Zulaikha ni pernah difitnah. Pernah bukanlah difitnah, diujilah. Ya, katanya, ya ke kamu ni? Macam mana kamu ni boleh tertarik dengan Nabi Yusuf ni? Last sekali, Zulaikha ni bawalah dia punya kawan-kawannya pergi istana. Setiap seorang tu bagi buah apple. Kemudian masa dema ni potong buah apple tu lah, disuruh Nabi Yusuf lalu depan mereka ini. Bila Nabi Yusuf lalu sahaja di depan mereka, mereka tak perasan. Ya, jari-jari mereka ni dah terputus dah daripada tangan mereka. Dia sampai terpotong dia punya jari-jari beliau. Ibaratnya macam hari inilah orang-orang muda sekarang ni. Tapi kita tak adalah sampai bila potong apple sampai terputus jari. Orang-orang tak tahulah orang muda sekarang ni buta ke, rabun ke, macam mana. Minat benar dia dengan artis K-pop ni. Bukanlah lawa mana pun. Putih mudah macam apa? Raja kapur tengok. Mudah macam pucat je tengok. Dia berkata handsome tak mana, buta ke apa? Itu pun bila sampai KLA tu udah menjerit-jerit dah. Macam buruk main. Baru artis Korea, bukan lawa mana pun. Udahlah pucat. Banding dengan artis Korea tu lagi baik sebelah Lebanon ke Yaman ke Mesir ke lawa juga, ada juga warnanya. Ini udahlah putih, pucat. Cuba ambil seorang terpampur sekali, agaknya rasa sakit tak? Kalau rasa sakit tu belum lagi cukup handsome lah, seperti mana Nabi Yusuf. Ada kawan tu katanya, awak datang ke masjid tak ada pula orang jerit-jerit ke awak. Ada seorang tu jawab, mudahnya tak nampak, mana nampak gelap. Ada seorang kawan tu, pergilah kedai dengan dia. Pergi kedai dengan dia, so kedai tu panggil dia pakcik. Pakcik ni panggil je. Yelah, udah kita tengok sekali pandang tahu dah pakcik. Tapi nak berniaga ni pun, bila nak panggil orang tu janganlah panggil pakcik. Kesian, sedih hati pakcik tersebut. Sebab tu orang berniaga ni, orang Melayu lah kan, kalau nak panggil orang ni jangan panggil orang pakcik. Kalau nak berniaga sungguh-sungguh. Kalau kita pergi kedai orang Cina, jarang dia memanggil pakcik. Paling kurang dia panggil cikgu. Kalau atas sikit lagi, kalau nampak macam berduit, dia memanggil bos. Bos mau apa? Baru semangat nak beli. Ini panggil pakcik, ya Allah. Habis, hilang mood nak beli. Lepas tu, kalau kedai orang Cina ni, cara dia melayan tetamu ni, cara dia melayan customer ni, kalau kita nak cari satu-satu barang tu, dia menunjuk barang tu kat mana. Kalau orang Melayu ni, jarang lah kita tengok, tanya barang ni ada kat mana. Dia kata ada kat sekian-sekian tempat. Kita bukan kerja kat situ. Nak tahu kat mana barang tu, patut pergilah tunjuk mana barang tu. Yang pertama dah panggil pakcik. Cuba panggil abang, baru semangat.
Ha. Pergi kedai apa? Tom yam Thai tu. Jarang panggil pak cik, panggil abe tu. Abe nak makan apa? Oh. Sebab tu ramai orang lelaki lepak kedai janda. Abe nak makan apa? Oh, cair tu kan. Lepas tu kita nak layan customer ni kena ada senyum lah. Kena senyum sentiasa. Tak boleh masam-masam. Ada 2 kedai ni. Satu kedai jual benda yang manis. Satu kedai jual benda yang masam. Benda cuka dah. Yang peliknya, macam mana kedai yang jual cuka, jual benda yang masam ni boleh ramai pelanggan? Yang jual benda yang manis ni boleh tak ramai pelanggan? Tanya orang yang tokek yang kedai manis ni pada tokek yang masam ni. Katanya, awak ni jual coklat, awak ni jual benda-benda yang manis, tapi tak ramai. Tapi Mika ni jual cuka, benda-benda yang masam, benda yang asid. Macam mana boleh ramai pelanggan? Kata, yelah, macam mana tak ramai pelanggan? Udah, muka Mika pun masam macam cuka. Ya, siapa nak datang? Muka awak ni manis macam cuka, manis macam gula. Sebab itulah ramai datang. Cara nak layan customer pun ada cara-caranya. Muka kena manis, panggil gelaran yang baik, bagi gelaran layan customer dengan yang baik. InsyaAllah lah perniagaan itu akan maju.